Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Safwan bin Rozak dari SK Desa Jaya, Bandar Jengka Pahang. Lebih dikenali sebagai Cikgu Safwan. Sayalah pencipta kandungan digital anda. Kandungan digital yang saya hasilkan adalah berfokuskan video-video bagi mata pelajaran sains sekolah rendah dan juga lagu parodi sains yang menjadi medium pembelajaran kreatif. Hari ini aku akan menceritakan tentang kemandirian spesies. Kemandirian? Apa maksud kemandirian? Kemandirian spesies bermaksud keupayaan hidupan untuk meneruskan hidup. Proses tumbuhan buat makanan sendiri. Fotosintesis, 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 fotosintesis. Bagi saya, sains bukan sekadar fakta dan formula. Sains merupakan pengalaman, cerita dan emosi. Justru saya mengambil pendekatan dengan menggabungkan pendidikan sains melalui elemen muzik, visual dan juga kreativiti. Ini membolehkan murid-murid lebih mudah untuk mengingati, memahami dan juga meminati pembelajaran sains. Ini sistem rangka manusia, ada 5 bahagian utama. Tengkorak, tulang rusuk juga, tulang belakang jangan lupa. Daripada sebuah bilik darjah yang biasa, usaha ini menjadi satu gerakan pendidikan digital dengan penghasilan lebih 1,000 video pendidikan dan 40 lagu parodi sains. Penghasilan lagu-lagu parodi ini merupakan satu catatan perjalanan yang begitu panjang, di mana pada asalnya tercetus satu idea untuk saya menghasilkan lagu yang dinamakan sebagai lagu sistem suria yang menggunakan melodi daripada lagu Aiman Tino yang mana tajuk asalnya ialah Ku Rela Dibenci. Sistem suria, sang matahari itu pusatnya menyinari aku. 8 planet kesemuanya, mentari surau, bumi marif juga mustari. Pada asalnya lagu tersebut saya gunakan untuk tujuan PDP saya sendiri saja. Selepas saya merakamkan video nyanyian lagu sistem suria tersebut dan berkongsi dengan rakan-rakan guru di luar sana, maka saya nampak impaknya begitu jelas, di mana penerimaan dalam kalangan rakan-rakan guru dan juga penerimaan positif dalam kalangan murid adalah sangat-sangat baik. Suatu perkara yang cukup menarik untuk saya ceritakan tentang lagu sistem suria, di mana semasa peperiksaan UPSR pada tahun 2019, seorang murid saya meluru keluar dari Dewan Peperiksaan dan menunjukkan soalan kertas 1 sains pada masa itu yang mana mengandungi soalan tentang ahli sistem suria. Dalam lagu tersebut ditanyakan tentang ciri-ciri komet dan murid tersebut mengatakan bahawa beliau dapat menjawab soalan tersebut kerana mengingati sebahagian daripada lirik lagu sistem suria yang berbunyi, sang komet berkudam debu, meteoroid ketulan batu. Apabila saya nampak impak sebegitu rupa, saya mencabar diri saya. Mengapa hanya 1 atau 2 lagu? Kenapa saya perlu berhenti di sini? Maka saya terus mencabar diri saya dengan menghasilkan
lagi dan lagi lagu parodi dan videokan dengan cara yang terbaik untuk membantu bukan saja murid-murid saya tetapi juga menjadi satu bahan bantu mengajar kepada guru-guru bagi membantu murid-murid di seluruh negara. Hei kawan-kawan, mari nyanyi lagu geseran. Tahukah kawan apa maksud dari geseran? Terjadi bila dua tempat bersentuhan. Geseran juga lawan arah pergerakan. Selain video lagu-lagu parodi sains, video-video pembelajaran sains juga menjadi satu bahan pembelajaran yang kerap kali digunakan oleh rakan-rakan guru sains di dalam PDP mereka. Assalamualaikum. Hai, hari ini saya bersama Mat Tula. Hai Mat. Hai, Apa khabar hari ini? baik. Dengarnya, Mat nak menceritakan sesuatu yang cukup menarik untuk murid-murid tahun 5. Betul ke, Mat? Betul. Jadi, nak tahu apa yang bakal diceritakan oleh Mat Tulang? Jom bersama Mat Tulang. Hari ini kita akan belajar sistem rangka manusia. Daripada kelas yang kecil, ia menjadi platform pembelajaran digital berskala nasional. Dalam video-video PDP yang saya hasilkan, saya mengambil pendekatan dengan memastikan video-video tersebut adalah selari dengan kandungan DSKP Sains. Dan saya memastikan video-video tersebut adalah mudah difahami sesuai dengan perhatian generasi digital dan yang paling penting, ianya perlulah boleh diakses pada bila-bila masa sahaja. Saya akan membawakan satu topik yang bertajuk fungsi sistem saraf periferi. Sistem saraf periferi menghantar isyarat dari bahagian tubuh ke sistem saraf pusat dan menghantar isyarat arahan dari sistem saraf pusat ke seluruh bahagian tubuh. Dalam penghasilan lagu-lagu parodi sains pula, saya mengambil pendekatan dengan bereksperimen tentang jenis-jenis lagu yang saya gunakan. Ada kalanya saya menggunakan lagu-lagu popular. Sistem peredaran darah ada 4 bahagian utama. Jantung, paru dan darah. Salur darah janganlah dilupa. Ada kalanya saya menggunakan lagu-lagu evergreen. Elektrik ada banyak sumbernya. Bateri generator, dinamo, sel kering dan akumulator elektrik. Dan ada juga masanya saya menggunakan lagu-lagu rakyat. Bumi berputar di paksinya 24 jam. Bumi berputar di paksinya barat ke timur. Terjadi siang dan malam, berubah panjang dan arah bayang. Matahari kelihatan berubah kedudukan pagi ke petang. Setelah memilih melodi yang sesuai, maka saya akan memasukkan lirik yang bersesuaian dengan topik yang saya pilih. Lagu parodi sains menjadi satu identiti bagi diri saya dan ia juga menjadi satu keinginan dalam kalangan murid dan juga keperluan bagi bahan PDP guru-guru sains. Marilah kawan-kawan, mari kita nyanyikan
Lagu Osendi tulang, mari bersama kita nyanyikan. Lagu Osendi tulang, mari bersama kita nyanyikan. Kandungan digital yang saya hasilkan, dipaparkan dan dimuat naik di dalam 3 platform media sosial utama, iaitu menerusi YouTube, Facebook dan juga TikTok. Sehingga kini saya mempunyai lebih 134,000 pengikut di TikTok, lebih 57,000 pengikut di Facebook dan lebih 24,000 pengikut menerusi platform YouTube. Angka-angka ini bukanlah satu statistik semata-mata, tapi ia merupakan satu indikator kepada masyarakat di mana satu kepercayaan kepada kandungan digital yang telah saya bangunkan. Pendekatan ini juga telah memberikan impak yang begitu besar di peringkat nasional, di mana saya juga merupakan salah seorang penyampai didik TV KPM yang telah terlibat dalam 20 episod siri Didik KPM sejak tahun 2021 lagi. Dan di setiap episod memaparkan penggunaan lagu parodi sains sebagai salah satu medium penyampaian kepada murid-murid. Jom kenal mikroorganisma. Benda hidup sangat kecil, mata kasar tak nampak. Di situ sebenarnya untuk rangkap pertama, kita telah pun mendefinisikan maksud mikroorganisma itu sendiri, iaitu benda hidup yang sangat kecil. Yang dikatakan seni tadi, kehidupan seni, benda hidup yang sangat kecil dan tidak boleh dilihat dengan Mata kasar. ya. Dalam memartabatkan penggunaan lagu parodi bagi PDP Sains, usaha ini telah mendapat pengiktirafan melalui pertandingan Anugerah Guru Inovatif Peringkat Negeri Pahang, di mana saya telah dianugerahkan pingat emas bagi pertandingan tersebut bagi tahun 2023, 2024 dan juga 2025. Selain mendapat pengiktirafan sebagai pembentang terbaik bagi pertandingan yang sama bagi tahun 2022 dan juga 2023. Usaha ini juga mendapat pengiktirafan apabila saya dinobatkan sebagai finalis 10 teratas Malaysia Teacher Prize 2023. And our final top 10 finalists, Cikgu Muhammad Safwan Rozan, Guru Subjek Sains SD Negeri Pusat Pahang. Terima kasih. Sekali lagi tepukan untuk top 10 finalis kita. Usaha ini juga telah mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa, di mana saya telah dianugerahkan Nadim Award pada satu persidangan di peringkat ASEAN, iaitu di persidangan International Symposium for Science and Mathematics Teachers. Usaha murni ini juga telah mendapat perhatian media utama. Sebagai Cikgu Safwan, inisiatif berkenaan ternyata memberi impak positif buat anak didiknya sehingga mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan. Usaha kreatif beliau kami kongsikan menerusi segmen Portret Inspirasi. Proses fotosintesis perlu 4 perkara: karbon dioksida, air, cahaya, klorofil juga itu keperluannya. Saya percaya bahawa pendidikan mestilah bergerak seiring dengan gaya pembelajaran masa kini. Melalui lebih 1,000 video dan juga 40 lagu parodi sains yang telah dihasilkan, matlamat saya cukup jelas, di mana ia dapat menjadikan sains lebih mudah difahami, meningkatkan minat murid terhadap STEM, membantu guru dengan bahan-bahan inovatif dan memberikan akses pendidikan berkualiti kepada semua. Sekian dari saya, Cikgu Safwan. Saya, pencipta kandungan digital anda.